Hi guys, welcome back to my YouTube channel Melo Sedap. Hari ni aku nak main 99 Night in the Forest bersama Kai. Ni nama dia Opa 123 guys. Okey, sebelum tu jangan lupa like dan subscribe. Okey, tanpa basa-basi lagi, jom kita mula. Let's go. Jom. Jom. Pilih. Okay guys, ni mesti korang pernah main game ni. Ni kena survive kat hutan. Lepas tu ada budak kena culik 4 orang dengan rusa hantu ni. Monster rusa lah, senang cerita ya. Okay, kita dah masuk dalam game. Okay, tunggu jap. Okay, memula. Mestilah korang tahu nak buat apa. Kita kena potong kayu dan fokus kepada api dulu ya guys. Supaya api tak terpadam. Kalau waktu malam nanti, bahaya guys kalau api terpadam nanti. Sebenarnya rusa tu takut dia takut cahaya guys, macam api. Sebab tu dia tak datang kat base kita kalau ada api guys. Lepas tu nanti korang akan dapat flashlight, korang kena carilah. Lepas tu nanti korang boleh suluh kat dia lah. Okay, kita fokuskan api dulu ya. Okay, ni ada update guys. The deer is hurt. Ni kita boleh guna bandage guys, tapi aku nak simpan. Nanti aku akan revive dia lah. Okay, kita fokus kepada api dulu ya guys. Potong. Okay. Aku rasa nak bina map lah, map. Okay, kita letak kat sini. Lepas tu kat dalam map tu kita boleh jumpa chest lah. Ni macam ni tak ada lagi sebab kita bawa pemula guys. Okay, ada rumah kat sini. Kat sini ada serigala, korang kena hati-hati lah. Sini ada chest. Okay, jom kita buka. Ini good axe guys. Dia 5 kali hingga 7 kali boleh buat kayu tu patah. Tengah. Okay, nice ya. Kalau pemula macam yang pemula kan, dia kena fokus pada api dulu. Okay. Fokus cari chest jap. Okay, tak apalah, cari kayu dulu lah. Okay, night is approaching. Maksudnya malam dah nak datang lah. Kita fokus kepada api dulu guys. Kalau tak nanti terpadam guys. Okay. Dia ada level-level dia guys. Stage dia sampai level 6 je. Okay. Korang boleh dapat ruby chest. Ruby chest tu macam boleh dapat chainsaw lah. Lepas tu boleh dapat yang strong axe lah. Kalau kapak macam ni tak boleh nak pukul kapak ni lah. Kecuali chainsaw dengan strong axe lah yang warna merah tu guys. Kalau macam ni dia boleh pokok aja dulu. Pokok yang kecil je dulu. Okay, nice. Aku nak cari makanan je, nak bunuh anak ni sebab aku lapar. Okay. Korang boleh bunuh arnab atau serigala lah. Serigala dia ada daging yang tu.
Alamak, ter-eat pula. Takpelah. Dah ada makanan dah. Makan. Okay, nice. Kita cari makanan dulu, fokus. Kayu tu fokus pada pagi lah. Okay. Kita kumpulkan makanan dulu guys. Dia kena selamatkan budak guys. Okay ni guys. Ada nama dia ni, No Kick guys. Okay. Sekejap, aku nak pergi dekat tu lah. Nak selamatkan budak tapi takkan aku seorang je kan nak selamatkan budak. Okay. Ni dia guys. Dekat dalam serigala tu, kalau kita bunuh semua serigala tu akan dapat kunci warna merah guys. Macam mana ni? Alamak. Aku dapat ni guys. Okay, kita kumpul je makanan dia ni. Okay. Lepas tu kita umpan lagi satu. Sekejap. Darah aku tu, sekejap. Sekejap aku nak kumpul darah. Sekejap, umpan dulu. Okay. Sini. Okay, sini. Wah, Sky dah bunuh guys. Sebaik darah aku dah tinggal sikit ni. Okay, nice guys. Serigala ni sibuk je. Lari. Serigala ni kan. Okay, sabarlah. Kena umpan satu-satu lah. Okay, sini jap. Okay, sini. Alah, serigala ni kejar pula. Okay, jap. Alamak. Sabar, kena pergi kat base dulu ni. Aduh. Makan dulu. Aku tengah lapar ni. Okay. Makan. Bawa keluar dulu. Okay, ni. Okay, ada bunny food. Ambil. Okay, letak kat sini. Kita ambil good set lah. Okay, ada lagi. Aku rasa aku nak ambil ni lah, tombak guys. Okay, kita boleh pergi kat tu balik. Okay. Ni aku challenge guys, kena sampai 99 hari. Taklah lebih guys. Serigala ni dari tadi lagi. Kan dah kena. Macam-macam lagi. Itulah. Sabar, kena heal dulu. Okay, lagi satu je. Okay, umpan dia. Alamak. Sikit lagi. Aduh, sorry. Thank you. Okay. Okay, mamalah kita boleh selamatkan budak je guys. Okay. Kita skip pula. Okay. Open the door. Okay, ambil. Aku ambil budak. Okay, jom kita buka chest ada kat dalam ni guys. Okay.
buka. Kita baru day 2 guys. Masih noob lagi. Okay, kita dapat fresh. Ya Allah, kenapa ada serigala dalam ni woi? Ya Allah, tiba-tiba ada serigala dalam tu, datang mana pula? Muncul ke mana pula? Serigalanya teleport ke apa? Kita makan dulu ni. Aku tengah hungry sekarang. Kenapa simpan? Okay, ni. Makan. Okay. Kita kena selesaikan part orang budak guys. Okay. Sekejap dia ada. Apa tu nama dia tu? Fokus kepada api dulu. Okay. Fokus kepada api. Yang bagi api mati. Ya, aku nak explore guys. Aku nak explore dulu. Nak cari budak-budak lagi kan. Sekejap nak explore jap. Mana tahu dapat jumpa budak tu kat dalam gua tu. Sekejap, aku nampak ada tangga guys. Rumah pokok guys. Okay, jom lah, aku nak naik. Alamak. Okay, nyawa aku tinggal sikit. Warna kuning guys. Okay. Kita dah dekat dalam ni. Okay, kita buka. Okay. Okay, dapat gasolin guys. Mantap. Okay, nice. Okay, kita kena pergi buka base balik. Alah, serigala ni kejar pula. Aduh, macam mana? Kita letak gasolin guys. Okay, gasolin dia serap banyak guys. Dia bagi banyak minyak lah. Okay, kayu-kayu dulu. Nanti aku fikir dulu nak buat base ke tak guna lock wall. Okay. Kita fokus kepada api. Okay. Fokus kepada api. Ni ada lagi ni. Nama dia Kraken Kit. Okay, kita tengok anak panah dia kat mana. Dekat belah sana. Okay. Maksudnya alamak, malam pula. Ada di mana? Takut ada burung hantu atau rem tu datang. Makan dulu. Makan. Okay. Kai pandai guys. Dia pandai main. Lepas tu power lagi. Dia baru day 3. Okay. Kita tunggu pagi jap. Kita cari makanan jap. Bunuh anak ni jap. Okay. Kita cari makanan. Kita cari makanan. Okay, jap. Sabar. Dah nak pagi dah. Sorry guys, aku asyik typo je dari tadi. Okay, katanya kat belah sini guys. Alamak, serigala pula datang. Serigalanya pun nak ikut pergi mana? Oh, sini guys, carnival dia. Okay, buka dah. Dari tadi lagi. Okay, jom.
waktu malam. Buka waktu malam. Okey, aku nak main ni jap. Okey. Dia dapat tiket. Okey. Daripada tadi lagi ada serigala. Okey, ni yang paling susah ni. Okey, nice. Aku naik atas ni je. Okey, 2/3 carnival ticket college. Okey ni guys. Okay, aku nak main benda ni. Ya, atas ni pula. Okey, rusa ni. Pom. Okey, nice. Okey, mana tiket dia? Okey, sekejap hang guys. Okey, tiket mana? Oh, 5. Tapi dah 5 kan tadi? Dah tadi. Sekejap. Ada jumpa gua apa tak? Okay, tak ada. Okey, api masih tu tak? Makan dulu. Aku bukan nak fokus kepada api. Aku memang nak fokus kepada api, tapi nak kena fokus kepada budak juga masalahnya. Okey, sabar dia. Anak panah tunjuk ke sini. Okey, ada kai kat situ. Gua kat mana? Alamak, ada alpha pula. Alpha wolf guys. Kat mana? Banyak serigala lah kat sini. Alamak, you will be attack pula. Kita kena serang lah waktu malam. Dah lah 2 orang je. Tapi tak apa. Kena berusaha ya. Okey, dah malam. Alamak. Okey. Aku skip je iklan dia. Sebab malas nak tu lah. Okey, kena bunuh. Aduh. Kenapa 2 orang? Alamak. Okey, nice. Okey, ambil orang dia. Lepas kita bakar guys. Siapa suruh diorang serang kita kan, kita bakar diorang. Lemak lapar guys. Alamak. Okey, di sini kita ada 34 besi. Mana nak cari budak lagi? Masalahnya kalau kita masuk kat dalam hutan-hutan tu kan, dia makin banyak lah serigala dia. Alamak, serigala pula. Sekejap, pusing-pusing sekejap dengan dia. Okey.
Kita tengok. Alamak, hujan pula. Alamak, ada Alpha Wolf. Alamak. Oh, sini tempat dia. Sini. Okey, nice. Dah tahu dah tempat dia kat mana. Okey, kita pergi kat base dulu, guys. Sebab aku pun kena kerja dengan Alpha Wolf kan. Lepas tu aku dah tinggal sikit. Okey, kita dah tahu dah tempatnya kat mana. Okey. Sabar, kumpul darah dulu. Kumpul darah. Okey guys, aku dengan Kai dah ada kat tempat sini. Jadi dah nak malam guys. Okey, kena umpan. Alpha Wolf ni mana? Aduh. Alamak, iklan sikit dulu lah. Alamak, dia rem pula. Lari opa, lari. Alamak. Okey. Tak apa, tunggu sekejap kat situ. Okey, kita masuk base dulu guys. Okey, kita kena tunggu pagi. Okey guys, Kai dah ada kat dalam set aku ni. All set. Okey, kita revive dulu lah. Okey. Okey guys, kita ambil coin dulu. Kita kena selamatkan budak guys. Okay, kalau level 5 pun aku tak sangat lah. Tak risau sangat ke api. Tapi budak-budak susah. Lagi susah kalau lawan dengan yang terakhir, Koala Kid. Kita kena lawannya bukan serigala, bukan anak. Kita kena lawan dengan beruang. Beruang paling kuat guys. Susah nak lawan. Aduh, macam mana lah. Sabar je, aku nak cari makanan. Lapar sangat. Okey. Masak dulu. Okey, masak dulu. Okey, sabar. Okey guys, kita nak selamatkan budak lagi guys. Kena selamatkan balik budak tu sebab tadi ada serigala ke tadi. Alamak, ikut pula. Okey, sabar jap. Mana? Okey, tak apa. Okey, aku guna pistol je guys. Malas lah nak turun bawah. Aku takut nak turun bawah. Okey. Okey, dah dapat dah kunci dia. Okey, nice. Open. Okay, ada chest. Sabar je. Kita ambil budak dulu. Okey, dah. Okey, kita buka chest dia guys. Dapat apa? Dapat
Good set. Aku dah ada dah good set. Okay. Okay, aku pergi kat base nak letak budak jap. Ini jangan lupa ambil makanan. Alamak, hujan pula. Guys, aku skip je lah intro dia guys. Nak selamatkan budak tu. Okay guys, aku skip je sebab dah lama dah intro dia. Okay lah guys, sampai sini sajalah videonya kali ini. Walaupun kita orang tak dapat nak sampai 99 hari atau selamatkan budak. Kita dah cuba dah, tapi api kita pun dah makin mengecil dah. Okey lah. Jangan lupa like dan subscribe. Okay, bye.